Assalamualaikum gang, kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. So, pada hari ni kita bersama dengan SYM ADX-TG 400, sebuah skuter bagi aku antara top 5 lah yang patut dilihat atau diconsider untuk dimiliki oleh kita, especially pada peminat skuter, peminat yang sukakan adventure dan juga yang nak gunakan motosikal ni secara harian. Sebelum kita mulakan, apa kata kita berselawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dan juga jom kita sama-sama doakanlah saudara-saudara kita yang berada di Palestin dan di Gaza, pelihara oleh Allah, diberikan kemenangan kepada mereka. Bagi yang belum subscribe lagi channel Faiz Aziz, aku mohon jasa baik korang untuk tekan butang subscribe dan juga menekan butang lonceng. Dan juga korang boleh dropkan komen di bawah kalau kata korang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan motosikal ni, ataupun korang adalah salah seorang pengguna kepada motosikal yang didatangkan dengan enjin berkapasiti 399cc, mampu menghasilkan sehingga 34 horsepower pada RPM 7000 dan juga 37.2 Nm of torque pada RPM 5500. Dia punya dry weight saja dah 213 kg. So ditambah dengan kalau jadi wet weight tu ataupun curb weight tu, aku rasa boleh mencecah sehingga 220 kg lebih lah, dah hampir 230. Tapi yang kita tengok, boleh tak nak angkat, senang tak nak angkat. Dia dry weight dia 213, tapi ini sebab ada minyak apa semua, bila dengan ada minyak apa semua ni boleh pergilah sampai 220 hingga 230. Tapi senang je, sebab dia ada tempat pijak dekat sini. Dari satu pengalaman aku dalam mengendalikan motosikal ni, dia punya berat tu memang tak terasa, disebabkan oleh dia punya distribution of weight tu agak balance dan juga seimbang. Seat height dia adalah sekitar 790mm dengan ground clearance sekitar dalam 160mm. Kita tengok macam mana. Ni adalah seat height dia, 790mm dengan ground clearance 160mm. So satu kaki dekat foot peg dah settle lah. Tapi kalau duduk kaki turun ke bawah, dia kaki aku agak menginjak macam ni lah. Ia didatangkan dengan tayar tubeless semi off-road yang macam ni, bersaiz 150, 70 dan rim 14 di belakang. Manakala tayar hadapan dia bersaiz 120, 70 dan rim 15. ABS 2 channel depan dengan belakang, disertakan dengan traction control dan juga 2 port piston caliper untuk brake di hadapan. Dia punya disc ni berdiameter 275mm. Manakala untuk brake belakang didatangkan dengan disc brake bersaiz 233mm, single port piston caliper dan juga ABS. Motosikal ni dilengkapi dengan USB fork di hadapan dan juga centralized multilink monoshock lah di belakang. Daripada segi design, disesuaikan dengan design lebih kepada off-road. Under seat dia dekat sini, under seat yang bersaiz 32 liter. 32 liter ni aku letak baju, lepas tu ada glove, ada buah jambu, dah shopping siap-siap. Lepas tu macam-macam lagi lah aku letak kat sini, baju hujan apa semua bagai lah. Tapi korang kena pilih lah, korang nak letak barang-barang ni ataupun korang nak letak helmet. Helmet full face ni boleh muat di dalam dia punya ada seat ni. Cuma untuk kegunaan harian memang aku cadangkan korang pasang top box lah. Sekurang-kurangnya ada top box untuk tempat penyimpanan helmet. So barang-barang lain boleh letak dalam tu. Dan dia agak ke bawah lah, dia punya tempat letak barang ni agak limited disebabkan kedudukan enjinnya berada di tengah. Walaupun motosikal ni adalah motosikal skuter dikuasakan transmission CVT, tetapi untuk final drive dia didatangkan dengan chain. So enjin ni dekat tengah tu lah. Biasanya skuter enjin ni dekat semua kat belakang ni kan, dia punya motor semua kat belakang. Tapi ini motor dia dekat depan tu, dekat tengah. So daripada segi pengenalan dia memang stabil. Dan motosikal ni dia tak didatangkan dengan TFT meter, dia hanya didatangkan dengan LCD meter. Tetapi bagi aku sudah mencukupi, memang sangat-sangat mencukupi lah dengan LCD yang warna hitam yang macam ni. Semua button kawalan untuk minyak, ni untuk seat. Lepas tu untuk minyak ni kau tak boleh buka selagi korang tak tutup dia punya ni. So kau tekan ni baru dia akan terbuka untuk minyak. Minyak dia berkapasiti 13 liter. So far aku pernah try boleh pergi sehingga 280 km lebih untuk dia punya satu tangki penuh full tank 13 liter tu. Untuk perjalanan jauh, disebabkan tak ada TFT meter, tapi korang boleh pasang
phone holder macam ni. Letak phone, korang boleh charge lah phone korang. Dan juga korang boleh letakkan dashcam lah. Macam ada beberapa brand lah, Cige ke apa ke, tak kisahlah. And dia punya windshield dia sebenarnya adjustable, tetapi secara manual dia ada 2 level je, tinggi, rendah. So far aku jalan dekat highway, aku biar je rendah macam ni, dah lebih daripada mencukupi. Tapi sebab aku bukan kaki pecut, so aku agak relax lah. Running deck lawa amat, dia macam taring ular, snake fang. So ini adalah lampu hadapan dia lah. Aku tak sure korang boleh tengok, tapi ni lampu hadapan dia. Dan untuk lampu belakang dia, ini lampu belakang dia macam ni, juga LED, disertakan sekali dengan LED signal. Ni bunyi exhaust dia lah, biasa je. Disebabkan dia datang dengan skuter yang design lebih kepada adventure, dia lebih berat ke arah adventure. So dia ni handle dia datang handle yang macam ni tau, which is aku sangat-sangat suka handle yang macam ni, handlebar. Dan sebenarnya ni ditutup, aku tak sure apa fungsi dia, tapi ni kita boleh adjust dan kita boleh tiltkan dia punya handle ni lah, sama ada nak ke sini ataupun nak ke depan. So handle ni kita boleh adjust, dan dia standardnya dia datangkan dengan handguard dekat sini. Dari segi riding experience aku dah bawa motosikal ni untuk kegunaan daily, pergi kerja, balik kerja. Dan actually pada hari ni sebenarnya aku berada dekat nowhere. Tak nak bagi tahu korang kat mana, tapi aku ikut satu perjalanan yang agak jauh. Actually nanti korang akan tengok jugalah video ni, aku akan share dengan korang kat mana aku pergi. Satu perjalanan yang jauh, aku ikut highway, aku ikut jalan dalam, layan corner, kedah jam, menciluk dalam jam. So far aku tak ada masalah dengan motosikal ni lah. Dari segi dia punya throttle response, walaupun dia punya torque dia tinggi sehingga 37 Nm of torque, aku rasa dia sikit sebanyak akan berlaku power loss lah daripada dia punya motor tu dengan engine CVT kepada dia punya final drive. Disebabkan itulah dia orang adjust motosikal ni untuk mempunyai torque yang tinggi supaya dapat mengimbangi power dan juga dia punya horsepower dan juga dia punya torque pickup dia, disebabkan oleh rantai ni. So kalau dia torque dia rendah, aku rasa agak struggle jugalah nak bawa motosikal ni. Kalau korang kata nak feeling betul, memang bawa motosikal ni memang ada feeling macam Honda XADV 750 tu, tetapi dari segi power tu dia masih lagi smooth lah. Dia punya power delivery tu agak linear, sebab macam XADV tu dia memang 2 clutch, dan kalau kita nak betul-betul pick up, kita boleh tukar kepada manual transmission kan. So itu adalah different category pun, different segment dan different CC. So aku rasa agak tak unfair kalau korang nak bandingkan motosikal ni dengan Honda XADV 750, sebab totally different CC bike lah. Walaupun design dia sama, segmen dia hampir sama lah. Dari segi finishing aku tak ada nak komen banyak, mungkin ada orang lain dah komen. Untuk floorboard ni bagi aku selesa. Memang seharusnya untuk motosikal yang adventure touring yang macam ni, sepatutnya dia punya floorboard sepatutnya didesign macam ni lah. Memang no comment, tak ada lebih, tak ada kurang, sememangnya mencukupi. Seat dia so far aku dah ride dalam 100 km straight, tak ada rasa sakit bontot ke apa. Mungkin aku pun tak bawa beban yang banyak, so aku rasa macam tak ada masalah sangat lah. Dari segi menciluk dalam jam pun semua ok. Fuel consumption boleh pergi sehingga, macam aku dah cakap tadi, boleh pergi sehingga 280-290 km, bergantung kepada cara korang bawa motosikal ni. Tapi trust me, kalau jalan clear, korang memang akan bawa motor ni tak relax. Aku sendiri pun jalan clear sebab torque dia agak tinggi, walaupun dia linear power delivery, tapi still terasa torquey dia tu. So korang rasa agak nak merembat juga rasa nak mulas juga. Speed dia aku pernah jumpa dengan orang biasa punya boleh pergi senang-senang, nak pergi 150, 140 tu memang senang-senang sangat tu cruising speed. Tapi korang boleh push lagi, ada orang yang pernah capai sehingga 170 km sejam. So bergantung kepada cara macam mana kita pulas, cara macam mana kita nak take off. Semua tu memberi impak jalan, faktor jalan. Dan kalau korang tengah menaik tu, mungkin dia akan slow apa semualah. Dari segi angin, sebab macam aku cakap tadi, tanpa perlu menaikkan windshield ni ke atas, aku rasa dah cukup angin dia cukup menghalang bila aku dekat highway. Tapi mungkin sebab aku tak speed, kalau aku speed mungkin aku perlu angkat jugalah dia punya windshield ni ke atas. Daripada segi ownership, cost ownership, motosikal ni standard je, cuma beza dia korang nak kena maintain CVT, korang nak kena maintain rantai. Bila ada rantai, ada juga sprocket kecil, satu set lah semua. So cost dia kat situ agak sedikit tinggi, tetapi
dia punya servis tu lebih kurang tak silap aku 20,000 ke atas lah. Normal servis biasa tukar minyak hitam dan juga dia punya oil filter itu setiap 5,000 biasa. Minyak yang dipakai biasanya 10-40 tak silap aku, 10W40. So korang boleh pakai minyak tu bergantung kepada mekanik korang untuk nasihatkan lah. Kalau kata nak tukar minyak hitam tu biasanya minyak full, kalau korang drain betul-betul kosong 2.3 liter. Tapi kalau kata korang setakat tukar dia punya filter tu dalam 2.1 liter je lah. Still lah dalam 3 botol, yang 1 botol tu korang boleh recycle beberapa kali. So itu je lah sedikit sebanyak berkenaan dengan SYM ADX CG400 ni. Adakah ia berbaloi? Bagi aku personally yes, sebab aku rasa dia dah satu motosikal package yang hampir lengkap untuk kegunaan harian. Kenapa tak lengkap? Sebab storage dia, underseat dia agak kecil. So korang still kena pasang box untuk extra lah, untuk letak helmet, untuk letak barang. Tapi sebenarnya kalau setakat letak baju hujan, letak helmet dan letak jaket dah cukup. Tapi sebab aku jalan jauh, adalah barang-barang yang aku bawa, dan aku pun belilah jajan sebab aku jalan jauh kan. Macam tadi aku nampak ada orang jual buah, jambu air. So aku beli lah, sebab buah tu jarang-jarang nak dapat, andai kalau kita pergi ke Cameron kan. So bawah tu penuh lah. Aku letak barang-barang kamera aku apa semua bagai, sebab tu dia penuh. Tapi still hampir lengkap lah. So kalau kata korang nak jalan jauh, memang sebaik-baiknya memang kena pasang top box juga. Dan aku pernah juga jumpa orang yang bawa motosikal ni berdua dengan pilion. Pun pilion dia tak ada komplain, memang selesa gila. Cuma ada satu benda yang anxiety aku berkenaan dengan motosikal ni adalah dia punya tongkat ni. Sebenarnya tongkat ni nampak macam tak stabil, macam bila kita kat sini nampak dia macam sikit je, macam betul tak betul je. Itu je yang aku rasa kurang sikit lah, rasa kurang yakin. Tapi sebenarnya so far tak ada masalah pun, okey je. So itu je lah aku sedikit sebanyak aku punya perkongsian berkenaan dengan SYM ADX CG 400. So aku harap kalau kata korang yang sedang menggunakan motosikal ni, ada apa-apa yang korang nak share, aku mohon korang untuk share juga. Dan kalau ada kawan-kawan yang menonton video ni nak tahu lebih lanjut, mungkin korang boleh tanya. Dan kalau aku tak jawab, harap-harap adalah kawan-kawan dalam ni yang pengguna motosikal ni boleh bantu menjawab. Sama-sama lah kita discuss yang elok lah ya. So kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.